Okey. Dia kata wajib ke tak ambil SPM. Gini dah. Sekurang-kurangnya kita ni adanya SPM. Sebab satu hari kita nak kerja. Kita nak kerja dengan orang. Dia nak juga SPM. Kalau tak ada SPM, susah sikit. Sebabnya, kalau dia tak ada SPM, orang tak si. Aduh. Kalau tanya dia tu lah. Betul. Dia kata tak wajib. Adulah. Walau gini lah. Kalau nak jadi pengusaha sendiri, tak wajib memang lah. Tapi kalau nak kerja dengan orang, siapa nak ambil kerja kalau kita SPM pun tak ada. Sekurang-kurangnya ada SPM, baru orang ambil kita kerja. Aduh, betul ke tak?